supaya dia dapat mendengar derapan yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW, sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kita akan menziarah salah satu tempat yang paling penting dekat sini, iaitu makam Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi yang telah cuba merealisasikan perjalanan ke Konstantinopel untuk menakluk, walau bagaimanapun tak berjaya. Tetapi ada satu kisah yang sangat menarik, saya akan cerita kat dalam nanti. Jom ikut saya. Baik, ini adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari dan juga ini adalah laluan masuk untuk ke makam Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau berasal daripada golongan Ansar, iaitu penduduk Madinah yang menyambut dan membantu perjuangan Rasulullah SAW selepas peristiwa hijrah dari Mekah. Saat Nabi Muhammad tiba di Madinah, rumah beliaulah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat persinggahan baginda. Sepanjang Rasulullah SAW tinggal di rumahnya, Abu Ayyub dan isterinya melayan baginda dengan penuh adab dan kasih sayang. Mereka sangat menjaga setiap perkara demi memastikan Rasulullah SAW berada dalam keadaan selesa. Baik, kita dah selesai ziarah makam Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Kalau kita ingat, rumah yang pertama Nabi SAW menginap di Madinah adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Abu Ayyub Al-Ansari datang untuk misi menawan Konstantinopel, tak berjaya, dan ketika beliau meninggal dunia di Istanbul ini, dia pesan supaya dia dikuburkan di luar kota supaya dia dapat mendengar derapan kuda daripada seorang yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW, sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera.